Hai semua pelajar SPM, pernah tak terfikir kenapa lepas Jepun kalah, keadaan dekat Tanah Melayu tak terus jadi aman? Itulah yang kita nak bongkar hari ni. Kisah pentadbiran tentera British atau nama glamour dia, BMA. Topik ni bukan sekadar fakta sejarah tau, tapi satu babak penting yang selalu keluar exam untuk uji faham tak korang pasal cabaran nak bina semula negara. Jom kita siasat, kenapa misi BMA yang nampak macam penyelamat ni akhirnya gagal? Betul, memahami kegagalan BMA ni bukan pasal hafal tarikh je. Ia pasal faham kenapa dan bagaimana benda tu terjadi. Inilah yang akan buat jawapan esei korang nanti nampak lebih mantap dan bernas. Jadi, dah sedia? Jom kita mulakan. Tapi sebelum kita terjah lebih dalam, ingat tahu cara paling power untuk faham dan ingat satu topik adalah dengan buat latihan. Nanti saya akan ingatkan korang balik, tapi jangan lupa check out mcqspm.com untuk uji apa yang kita bincang hari ni. Sekarang, jom fokus. Okey, ini plan kita untuk hari ni. Mula-mula kita travel balik ke zaman huru-hara lepas perang. Lepas tu, kita bedah siasat apa misi BMA sebenarnya dan kenapa ia gagal teruk. Akhir sekali kita simpulkan apa pengajaran penting yang korang boleh guna terus dalam jawapan XPM. Jom mula. Baiklah, kita mulakan dengan bahagian 1, situasi selepas perang. Nak faham kenapa BMA ni wujud, kita kena faham dulu betapa haru birunya keadaan Tanah Melayu masa tu. Cuba korang bayangkan sekejap, tentera Jepun dah serah kalah, tapi tak ada kerajaan baru yang ambil alih. Kosong. Inilah yang kita panggil kelompongan kuasa. Jalan raya jadi tak selamat, rompakan berlaku siang malam, nak cari makan pun susah, harga barang melambung gila-gila sampai ramah yang kelaparan. Penyakit macam beri-beri pula merebak sebab tak cukup zat. Inilah realiti Tanah Melayu masa tu, sebuah negara yang sedang parah. Dan dalam keadaan kacau bilau inilah, British datang semula, kononnya sebagai penyelamat dengan menubuhkan BMA. Jom kita tengok apa sebenarnya plan diorang dalam bahagian 2 ni, misi BMA. BMA ni tak lama pun sebenarnya. Ia ditubuhkan pada 12 September 1945 lepas je Jepun surrender dan pentadbirannya habis pada April 1946 bila Malayan Union diperkenalkan. Tempoh yang singkat tapi sangat-sangat kritikal. Kalau kita tengok atas kertas, misi BMA ni nampak sempurna. Diorang janji nak pulihkan keamanan, nak dapatkan balik kepercayaan rakyat dan paling penting, nak lucutkan senjata MPJA yang masa tu dah mula buat hal. Lepas bertahun-tahun hidup dalam sengsara, cuba bayangkan betapa tingginya harapan rakyat bila dengar semua janji manis ni. Tapi harapan tinggal harapan. Sekarang, kita masuk ke bahagian paling daging dalam kupasan kita, realiti pahit kegagalan BMA. Macam mana rancangan yang nampak hebat ni boleh hancur berkecai? Jadi, soalan cepu masnya, adakah BMA ni betul-betul berjaya? Diorang tunaikan tak janji-janji nak pulihkan keamanan dan menangi hati rakyat tu? Jom kita tengok bukti. Yang menariknya pasal slide ni ialah perbezaan yang sangat ketara. Matlamat dia nak pulihkan keamanan, tapi realitinya, keadaan jadi lagi teruk. Jenayah, kongsi gelap, pasar gelap, semuanya berleluasa dan BMA nampak macam tak mampu buat apa-apa. Okey, jom kita pecahkan lagi kegagalan keselamatan ni. 1. BMA gagal kutip semua senjata MPJA. Jadi, senjata api masih bersepah di tangan orang awam. 2. Diorang tak cukup polis yang cekap. Jadi, kongsi gelap dan perompak memang berpesta lah. Kesimpulannya, janji nak bawa keamanan tu hanya tinggal janji kosong. Rakyat terus hidup dalam ketakutan. Jadi, poin penting kat sini, ini bukan sekadar kegagalan pentadbiran tau. Ini adalah kegagalan untuk tolong rakyat yang tengah berjuang untuk hidup. Harapan yang diletakkan pada BMA untuk kehidupan yang lebih baik lepas perang musnah sama sekali. Saya tahu, ini bahagian yang agak berat nak dihadam. Ambil nafas sekejap. Sambil-sambil tu, kalau korang rasa penjelasan ini membantu, apa kata tekan butang like dan subscribe saluran QSPM. Sokongan korang bagi kami semangat untuk hasilkan lebih banyak lagi kupasan macam ni. Okey, dah ready? Jom kita sambung ke punca kegagalan yang paling besar. Okey, kita dah nampak BMA gagal dari segi keselamatan. Tapi, ada satu lagi isu yang lagi besar. Isu yang betul-betul menyentuh soal perut dan kelangsungan hidup rakyat. Agak-agak apa dia? Dan inilah dia punca penderitaan terbesar rakyat. Cuba tengok jadual harga ni. Sekati beras sebelum perang 6 sen je. Lepas tu melonjak sampai RM75. Ini bukan kenaikan harga biasa. Ini dah macam malapetaka ekonomi. BMA gagal total nak kawal inflasi. Akibatnya, rakyat yang dah sedia susah terpaksa berlapar walaupun makanan ada di pasaran. Akhirnya,
British sendiri pun terpaksa akur. BMA secara rasminya ditamatkan sebab ia terbukti tak mampu nak selesaikan masalah-masalah kritikal yang melanda Tanah Melayu. Ringkasnya, ia adalah sebuah pentadbiran yang gagal. Notah. Sekarang kita ke bahagian terakhir dan paling penting untuk exam korang. Iktibar dan latihan SPM. Jadi, apa sebenarnya pengajaran yang kita kena ambil dari kisah BMA ni? Ini dia iktibar utamanya. Ayat emas yang korang boleh guna dalam jawapan SPM. Kegagalan BMA ni ajar kita yang kuasa asing mungkin datang dengan niat baik, tapi tak semestinya mereka utamakan kepentingan kita. Ia ajar kita pasal pentingnya berdikari dan sentiasa berhati-hati. Lepas faham pengajaran ni, langkah seterusnya apa? Uji kefahaman korang. Jangan biarkan ilmu ni hilang macam tu je. Terus ke www.mcqspm.com, buat latihan dan pastikan korang betul-betul kuasai topik ni. Sebagai penutup, saya tinggalkan korang dengan satu soalan kebat yang power. Kalau BMA dah gagal, apa 3 langkah yang sepatutnya diambil untuk pulihkan Tanah Melayu dengan betul? Tak ada jawapan yang mudah. Fikir-fikirkan dan bincang dengan kawan-kawan. Terima kasih sebab bersama saya. Kita jumpa lagi dalam kupasan seterusnya.